Wah, baru ni panas isu RSX Puspakom. Sebab apa? Motor awet yang berharga RM27,000 tu telah disita oleh JPJ kerana nombor kesis dia disyaki mencurigakan. Jadi timbullah seller-seller yang merentan dengan buyer-buyer. Sebab sekejap, dalam video ni aku ada tag kedai yang jual magnetic board chest dengan harga yang berpatutan. Korang nampak ni, ada chest punya set dan juga yang ini orang panggil damaji, okey. Tengok bawah dia ada magnetic kan. Nampak? So lebih smooth. Dekat je, dia tak ada jatuh. Damaji, nampak? Mantap. Cantik kan? Apa buyer-buyer ni dah mula risau sebab nak beli motor RSX ni. Okay, minta seller ni buat Puspakom. Seller tak nak. Seller marah merentan dan katanya undang-undang mengarut katanya. Undang-undang JPJ ni pula mengarut katanya. Kata JPJ pun bukan reti tengok pun nombor katanya. JPJ bukan reti tengok nombor katanya. Okey, maknanya dorang je reti tengok nombor. JPJ tak kena barang. Okey, hanya seller-seller RSX yang kaki lipat ni saja yang reti tengok nombor kesis dan nombor enjin. Jadi kalau nak Puspakom, beli dulu katanya. Dia suruh kita beli dulu motor kat dia. Dah beli kita Puspakom sendiri katanya. Ada ke pula macam tu? Korang lah kena Puspakom. B5 ready bang. Macam tu. Kalau korang nak cas harga sekalipun, letaklah harga 1,000 kos Puspakom. Tak apalah. Biarlah rugi 1,000 sekarang bayar. Jangan esok kena sitam macam motor awet RM27,000. Kau ingat seller ni dah datang tolong ke? Tak adanya, dia buat tak tahunya je. Dan sebabkan seller-seller yang tak jujur macam ni lah, orang yang sangat senyap ni pun jadi panas. Korang faham maksud aku kan?